Kau pernah terfikir tak? Kau pernah terfikir tak? Bahasa pertama di dunia ni, dok. Bahasa pertama orang berbual, orang dengan orang berbual, dok. Dia pakai bahasa apa, dok? Tak pernah terfikir kan? Kau tak pernah terfikir kan? Bahasa apa, dok? Aku rasa dia pakai bahasa isyarat, dok. Contoh kau nak makan. Dalam hutan, orang akan macam dia gosok-gosok perut. Bahasa Arab bang, bahasa alam Malaysia. Bahasa alam Malaysia macam mana tu? Sebab aku pernah tahu kan, aku pernah tahu perkataan ni dok, perkataan yang kita cakap selalu kan. Perkataan kasar dan toksik, aku terpaksa sebut untuk menjadikan contoh, iaitu bodoh dok, perkataan bodoh. Kau tahu perkataan bodoh tu berasal dari mana dok? Siapa yang mencipta dok? Itu orang dulu yang mencipta dok, orang-orang yang duduk hutan dok. Dia terciptanya bahasa perkataan bodoh ni daripada apa tau? Dia macam sebenarnya perkataan bodoh ni dia bukan toksik tu. Perkataan bodoh ni sebenarnya bukan toksik. Perkataan bodoh ni berasal daripada maksud dia tak tahu tu. Tak tahu. Kita tak tahu. Bermaksud kalau kau tak tahu kan, kau bodoh lah. Okay? Maksudnya kau tak tahu macam, kau tahu tak 1+1 berapa? Aku bodoh tu. Macam itu contoh. Tapi bila orang cakap bodoh kau akan macam, ha? Kau bodoh. Gitu kan? Jadi terciptanya perkataan bodoh ni, dia macam ni. Dia ada satu malam tu, ada orang ni, orang asli satu ni nak masak tau. Nama dia Umar satu. Umar nak masak. Lepas tu Baiki nak masak. Baiki cakap kat Umar. Itu tau bahasa dia. Lepas tu yang Umar ni cakap, maksud dia tak tahu nak masak macam mana. Lepas tu Baiki ni cakap, macam itu dok. Yang aku diberitahu macam itu dok. Lepas tu dari situ, bila kita dah evolusi dekat 10 tahun, 200 tahun gitu, daripada dia menjadi dia dengar dia jelaskan lagi jadi gitu dok. Ya serius. Ni no cap bro, no cap. 100% sure bro. Aku rasa semua perkataan macam tu. Macam ayam kan, contoh kan. Ayam kan bunyi dia kok kan. Macam mana dia boleh nama dia ayam dok? Macam mana nama dia boleh ayam? Sebab apa? Sebab dia ayam. Kau dengar bunyi. Aku baca tadi, aku baca fakta. Kat tepi ni aku letak fakta. Dia sebab apa bunyi ayam? Sebab bila ayam bukan sebab dia kok tu. Sebab dia kepak dia. Kepak ayam, kalau kau pernah tengok ayam kampung tak? Ayam kampung terbang tu. Ayam kampung boleh terbang macam burung, serius. Ayam kampung boleh terbang macam burung. Bila dia terbang dia yum. Sebab tu orang panggil dia ayam, nama dia. Dia bunyi yum. Tu bunyi angin tu bunyi yum. Ilmu tambah 2 ilmu, okey? Semua perkataan yang wujud ni dijadikan sebab bunyi tu, sebab bunyi. Ada bahasa tapi kita tak faham. Ya, betul. Ada bahasa tapi kita tak faham, dok. Indonesia. Indonesia tu bahasa lain. Sebelum Indonesia, kita semua guna sama bahasa, iaitu bahasa yang kita sendiri tak faham. Sebab tu bila kat dinding-dinding gua dia ada lukis-lukis yang kita sendiri tak faham. Tulisan macam tulisan, oh ya ke? Ya, betul. Tak, ni serius. Kau pergi check sendiri. Kau pergi buat research sendiri. Aku dah buat research tu. Macam baru sia-sia Cikgu Fadilah. Nah, bro. Habis tu dia bunyi ayam sebab dia kepak dia, dok. Tak, ni bukan lawak, dok. Tak, ni bukan lawak, dok.
Betul lah budak-budak TikTok cakap kau macam hell nah, bro. Asal pula minus ilmu? Dia contoh macam ni, bunyi ni. Lonceng, lonceng, lonceng. Lonceng tahu lonceng? Sebab apa lonceng nama dia lonceng? Okay? Fikir, sebab apa lonceng nama dia lonceng tu? Sebab bila kau tekan lonceng, dia bunyi apa? Bila kau tekan lonceng, dia bunyi apa? Ha, ha, tak tahu cikgu? Lonceng bunyi keling-keling. Hell nah, bro. Ting tong. Itu lonceng rumah. Lonceng ni, lonceng basikal. Lonceng basikal. Sebab apa nama dia lonceng? Sebab bunyi. Sebenarnya lonceng tu tak ada nama. Sebab satu ketika ada orang nama dia Adam dengan Nazmin. Bukan Adam manusia pertama ni Adam yang lama-lama lah. Adam dan juga Nazmin. Adam ni buat basikal ada lonceng. Dan dia tak tahu nama dia apa. Dia biasa tunjuk gitu je. Lepas tu sekali Nazmin ni tekan lonceng tu bunyi cing 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 cing. Lepas tu cing 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 cing. Lepas tu dia cakap kan, "Weh, loceng, loceng." Ya. Yeah. Sebab tu nama dia loceng. Sebab bunyi dia cing cing cing. Sama juga macam ni. Kalau otak kau tak boleh masuk kan. Kalau otak kau tak boleh masuk tak lawak. Memang tak lawak tu. Bunyi dia kring kring. Boleh jadi juga. Aku penat lah. Aku tak salah apa-apa. Tiba-tiba Umar. Umar bukan kau seorang doh. Please doh. Okay. Lagi satu ni. Paling. Apa ni? Toxic tak bagus. Paling. Yang kalau kau rasa kau punya IQ ni satu lah. Kau mesti boleh fikir doh. Macam mana? BOM. Bom. Nama dia bom. Ha. Kenapa bom nama dia bom? Ha, kenapa bom nama dia bom? Kau boleh tahu lah. Betul kan? Apa aku cakap betul kan? Ya. Sebab bunyi dia, bila kau baling, boom. Tak ada kau baling bom tu bunyi dia cing. Kalau bom tu bunyi dia cing, nama dia loceng. Okey? Apa ni mencak carut? Ya tu tak bagus tu. Sekarang minda terbuka, okey? Untuk mengesahkan lagi apa yang aku cakap ni adalah betul, mari kita buat sama-sama, okey? Ya, tengok Syamil Wafi terpusing-pusing dah start terbuka minda dok. Let's go dok. Kita akan cek sebenar-benarnya, okey? Adakah aku main-main dan aku betul-betul dok? Macam mana boleh terciptanya perkataan ya, kita kena ada ni dok. So kita soal okey. Perkataan bodoh dipercayai berasal. Ini Google tadi. Maksud saya macam mana boleh tercipta BODOH tu. Maksudkan macam mana bunyi bodoh tu sendiri boleh wujud. Sebenarnya manusia cipta bahasa perlahan-lahan melalui bunyi yang senang disebut mulut. Jadi perkataan bodoh bukan tiba-tiba seorang duduk cakap bodoh. Aku tak macam okay. Untuk bodoh ahli bahasa tak tahu bunyi asal dia datang dari mana secara tepat, tapi berkemungkinan masyarakat Melayu lama guna bunyi bodoh. Plus IQ bro. Telan. Ya aduh.
Ya. W duk. Untuk gambarkan orang yang lambat faham, tak bijak dan sebab ramai ulang perkataan tu, ia melekat dalam bahasa. Ya. Tu bahasa Melayu. Kalau bahasa Kelantan,